Itu yang belakang kau siapa nampak gambar sekerat tu? Yang belakang kau? Ha? Oh. Oh, anak kau ikut kau juga pendek ya? Umur pendek. Okey, sekarang ni kita tunggu bausok kita sampai. Dia meloyak buruk kawan. Jaga dia. Tunggu dia sekejap lagi ya. Sekarang kita dekat kedai roti canai. Ini dia dah sampai. Ni orang tua nak kena ni. Abang viral. Lambat betul. Apa? Ini berjanji apa ni? Bah, berjanji apa ni? Ha? Cuba kau telefon aku. Tak, salam dulu. Cuba kau telefon. Salam. Bodoh ni. Bah, mu marah kawan. Bah, mu mengajuk tu. Bah, mu mengajuk. Aduh. Tak, awak ni nyanyuk ke apa? Bah, awak nyanyuk ke apa? Datang-datang terus kacau air kawan. Syaitan. Aduh, banyak lagi benda lain. Bang, Aku ingat kopi O. awak dah bantu muka belum? Kopi O panas. Aduh. Jangan buat ayang ni yang buat. Tak racun. Aduh, matilah bah. Hai. Tak ada bah. Orang Singapura dia telefon. Ada anak Ajis tadi. Pukul 9 tadi. Berapa kali dia Awak dah telefon? jumpa dia. Korang tak tahu berapa kali? 3-4 kali kerja dia telefon aku. Bukan 3, 10 kali. 844 tadi. Habis dia kata tak, aku cakap tak ada. Yelah sebab handphone silent. Siapa pula tekan kat situ? Tak, dia kadang-kadang tertekan. Mana ada tertekannya? Tak, yelah, Hari ni aku rasa karaoke tadi budak menekan ni. Iyalah. Yang si tukang masak nanti sebab cebotak tu besok dia kena dengan aku. Sebab dia tak nak orang ganggu mu time karaoke. Laka cebotak. Tadi set ni. Aduh. Patut orang ni kata telefon tak berbunyi. Orang ni kalau orang telefon tak berbunyi. Dia kata aku tak angkat. Padahal menatang ni tak berbunyi. Ya, silent. Ni aku rasa si botak tadi ni. Si botak jahat nak mampu. Mana orang Singapura tu dah membuta. Mana? Orang Singapura. Oh, ini kita rekod video dulu. Ya. Sekejap lagi kita live pula. Jaga tengok orang Singapura. Yang ramai malam-malam. Dia ada telefon mu juga, orang Singapura. Entah. Mana aku tahu. Aku mencari orang Singapura pun dia tak jumpa. Bang, mu nak makan roti? Tak nak. Nak makan sate? Tak nak. Tak nak? Mana orang Singapura dah tak ada? Ada. Dah tak ada. Ada tadi, jap. Konjol. Kat atas ni tadi, kawan yang nampak ni, orang Singapura. Buatan. Buatlah gambar. Jadi, Oh, gambar bukan situ. Gambar dekat WhatsApp. Call WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dah membuta. Ha? Kat rumah. Kat rumah kau makan sirih je. Dah tu biar nak mampu sebenarnya makan sirih. Kau tahu tak aku bakar hezah kau hari sampai tertidur aku kau tahu. Naik angus hezah tu macam aku kau tahu. Rupa. Tak kisah lah. Dah bersih lah tu punya. Ha? Dah bersih lah tu. Dah sampai merah menyala kau tahu macam lipan dah hezah tu aku kerja kan kau tahu. Habis kayu tepi laut aku kutip. Ini ayang aku yang nak kahwin tu. Malu. Ni. Ni awet muda aku. Abang nak kata apa? Ini abang. Dia panggil aku abang. Abang. Abang tak ingin. Panggil apa? Abang tak ingin. Tak ingin nak mentang kedai. Tadi kata nak kahwin. Tak Lepas payah. tu tak ingin pula. Mentang-mentang aku ni kulit hitam, aku minta Nescafe, dia hentam kopi O juga. Dah gila, dah nak gila. Macam-macam gila orang perempuan sekarang.
Orang perempuan banyak yang dah gila. Kala lah so. Ha? Ikut kambing kala. Aku minta tadi Nescafe. Ini aku panggil turun. Duit Malam-malam Duit buka. tak ada. Kata aku nak ambil, nak beli ke barang ni, nak dihantar. Kata aku ni nak beli spray. Dia baru turun. Haram jadah kata aku. Apa Mizan? Seminggu dia tak turun. Motor ni malam-malam dah. Seminggu dia tak turun kata. Aku tunggu seminggu dia tak turun. Kelaka punya orang. Dia tak telefon. Dia marah kawan bang. Dia marah kawan. Alamak. Asal kau marah tu? Aku marah. Dia merajuk bang. Engkau ni tak payahlah minta ke darah sirih huduh jadi pesen ke tau. Aku makan rojak keling lah. Rojak keling bang. Rojak keling. Aduh, bini engkau ni aku tak tahulah dia punya sayang kat engkau macam tu, gaya buat dengan bulu keciak macam tu duduk dalam rumah. Malu kau orang. Malulah sikit ke bini tu. Alah sial betul lah kau ni. Pakai baju apa? Mana ada kecak tengok tak ada bulu. Oh, tak ada. Engkau cukur je bulu keciak. Cabut. Habis? Mula jadi. Mula jadi? Mula jadi. Oh, bulu keciak engkau tak tumbuh je? Memang tak ada bulu. Selalu yang tak ada bulu macam tu bapuk pondan. Aduh. Ya betul lah tu. Tak apalah. Itu yang tu nanti kau spray je. Ya, aku tengah nak spray. Engkau tengok dia minta ke darah roti prata sampai 2 keping kan nampak? Engkau tidur lah. Dah menyusu dengan bini? Bini dah menyusu? Apa dia? Dah menyusu belum? Oh, dalam dulu ni. Kau menyusu lah. Malam Jumaat kan? Ya, menyusu. Hari ni malam Khamis. Ini hari kau dah buang terbiak nak mampus. Ini hari malam Khamis, malam Jumaat datuk kau. Malam Jumaat kepala otak kau. Engkau pun dah gila juga. Aku ikut satu hari cepat tu. Dia kata dia ngikut satu hari Jumaat. Aku rasa kau ni dah nyanyuk kau tahu. Tak bini dia Singapura hari cepat satu hari. tak ada, bini dia tak bagi tidur sebelah ni kau tahu. Bini dia aku tahu tak bagi tidur. Kau tengok muka dia, kau tengok lebam habis. Macam mana bini nak bagi tidur? Kau Singapura tak tidur lagi ke waktu macam ni ha? Nak tidur buat apa? Kau yang kau seorang aja boleh duduk kedai kopi. Aku tak boleh duduk apa. Oh, kedai kopi dia boleh pakai singlet dah. Ini kau kat mana tu? Ini aku dekat New Zealand kau tahu. Kepala ukut. Kepala orang tunggal. Tapi light. Kedai tapi light. Ini terapi like makan roti. Tempat roti canai tu lah. Tempat roti canai. Zan, Ya. yang apa? Yang abang Usop makan goreng pisang yang kau makan kasih habis tu, itu dekat Blokal Durian. Dekat Blokal Durian. Itu Blokal Durian tu yang tempat kita makan perantar dengan kaki ayam kan? Itu jadi kecil. Blokal Durian dia masuk dalam lagi. Ya. Sama tempat je dia nak masuk dalam lagi kan? Dia masuk dalam lagi. Okey. Nanti kawan dapatkan nombor telefon tuan kedai tu senang. Hari apa dia buka apa kan senang. Yalah. Jadi hari Sabtu tu pagi tu aku rasa aku dalam pukul 7 lebih 8 lebih aku dah sampai dekat yang kaki ayam tu aku nak makan lagi. Oh, yalah. Kaki ayam. Tengok sana je lah. Tengok macam mana lah. Kalau kau senang lah. Engkau ni dah aku rasa dah nak gila kau tahu. Dah dekat nak gila orang macam kau. Itu hari kau kata datang terus ke Kota Tinggi berurut. Ini hari kau nak minta ke darah kaki ayam pula. Kaki lembu ada cili bah cakap dia. Kalau ramai nak ikut, aku pergi datang 8 orang. Oh, jadi tak payah buruk lah. Kau jangan takut lah. Dia cakap bukan cerita punya tau. Balik ada gaji. Aku tahu ada gaji, nanti kau tak payah buruk lah, biar aku lanyak aje. Aduh. Nanti urut lain kali kalau aku datang seorang aku urut lah. Oh, jadi tak buruk lah datang. Kau datang sini gunting sikit rambut kau tu uduh. Pakai topi dia boleh apa ni apa. Dah tak buat bodoh apa. Aduh. Itu yang belakang kau siapa nampak gambar skerat tu? Yang belakang kau? Ha? Oh,
Oh, anak engkau ikut engkau juga pendek ya? Gemuk pendek gini. Aduh, matilah boy. Kenapa anak boleh ikut engkau tak ikut mak dia lawa? Ini lagi satu. Ini anak kau ke? Dia style macam itu. Ikutlah mak lawa, ikut bapak uduh. Mak handsome, sikit ni ikut bapak pula. Aduh, pening pada aku. Kata nak bapak. Anak bapak apa gigi dah macam belalang gitu. Tak payahlah. Ini belalang aku belajar dengan kau mak musuh. Ya. Anak kau yang lelaki semua tak handsome, perempuan je ikut mak dia yang handsome. Yang perempuan mana? Yang itu handsome. Yang lelaki ni semua uduh ikut engkau tahu. Biasalah. Aku tahu. Anak perempuan kau dia ikut bini. Yang lain anak lelaki semua ikut engkau pendek-pendek gitu kan? Banyak kau pendek tu. Ya, nanti jumpa nanti hari Sabtu. Hari Sabtu insyaAllah kau nak pesan apa-apa tak? Kau kata nak bawa pancing. Yalah, pancing yang motor dia je kan. Habis tu Mizan dah belikan kau? Apa? Mizan dah belikan kau motor Itu motor yang tak terpakai. Aku nak motor yang baik sikit. Alamak. Okey, nanti aku tengok nanti. Boleh insyaAllah. Ada yang motor yang agak-agak ikan you boleh naik tu kan? Itu besar sangat tu. Kau nak buat mancing apa? Tak, bukan besar. Dia macam Mizan ni beli aku yang RM4.90. Dia order Shopee, kau tahu? Apalah boh. Boleh nanti insyaAllah tengok apa yang ada nanti aku bawa. Kau nak pakai yang joran apa? Ni joran semua joran mancing ikan lah Sob. Joran tak payahlah, mesin aja. Yang macam gini, yang mesin. Mesin macam tu, kecil-kecil macam tu okey lah. Awak pancing udang dah banyak, dah cukup. Aku bawa yang kecil-kecil ni. Kau dah bawa mancing udang kan? Nanti ikan. Pancing ikan pun ada dekat sini ni, dekat ni. Mizan kata nanti nak mancing ikan apa? Kakap. Aku tahu pasal apa yang ni dia best pool mah boleh buat mancing ikan. Boleh lah. Mancing ikan boleh kan? Boleh untuk awak je. Okey. Boleh buat mancing ikan. Okey. Aku ni kali datang semua budak-budak nelayan, budak-budak yang nak mancing, diorang nak tengok bola, tengok tempat. Bila? Yang hari Sabtu ni aku datang 8 orang. Kau nak mancing? Ada nak tengok tempat, semua bawa bini. Kau tolak malam ke pagi Aku bertolak hari Sabtu pagi. Okey. Okey lah Dok, nanti jumpa hari Sabtu. Roger now dah. Roger. Okey, Roger dah tahu lah. Close the door, open the table lah. Okey. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey Ran. Okey. Panggilan berakhir.